Nama saya Hasan. Berasal dari Bangladesh. Dalam kepala saya memang bunyi macam ni. Sebiji macam orang Melayu kan? Tapi bila keluar suara... Selamat pagi, bos. Saya bekerja di Aeon Big, salah satu pasaraya terkenal di Malaysia. Dekat sini, orang selalu panggil kami foreign worker. Tapi, kalau sebut expatriate kan bagus. Anyway, saya baru kerja tak sampai 2 bulan. Sebab itulah bahasa Melayu saya agak mencabar. Tapi okey lah. Saya try. Saya belajar. Yang ini bos saya. Nama dia Mr. Badrul. Mr. Badrul ni seorang yang sangat rajin. Kerja, kerja dan kerja. Itulah hidup dia. Dia seorang yang tegas. Hari-hari dia bagi saya motivasi. Tapi sebenarnya saya tak faham pun apa yang dia cakap. Okey, bos. Duit raya, bos. Duit raya je. Hei, kau tak malu ke? Dekat Aeon Big ni, kerja okey lah. Ada kala rasa sunyi. Maklumlah, kerja di perantauan, lagi-lagi time raya ni. Tapi demi sesuap nasi, kenalah juga kuatkan diri ni. Bila saya tengah sibuk, time tu lah saya jadi kreatif. Kadang-kadang saya pergi konsert. Kadang-kadang saya pergi ke restoran 3 bintang. Pelanggan Aeon Big ni pun semua baik-baik. Tapi sekali-sekala adalah pelanggan yang cerewet sikit. Hai. Hey bro, gua tanya sama lu, barang itu mana? Saya tak tahu apa barang itu, bos. Saya tak tahu apa barang you cakap. Itu barang lah. Lu jangan main-main, Saya tak ada main-main, bos. Hey, Lang Jai. Wah, Dragon tahu. Ingat, customer is always right. Saya tak tahu apa barang you cakap, bos. Sorry, bos. Sorry, saya tak tahu, bos. Sorry, bos. Sorry. Is he bothering you, Dr. Gan? Oh no, Encik Badrul. I think he's just daydreaming. Daydreaming? Yeah, I was just looking for the santan. Oh, the Santa is on the next aisle. Oh, thank you very much. You're most welcome, sir. Kau sekarang pergi belakang, kita stop. Sekarang. Okey, bos. Duit raya, bos. Hello, sayang. Ya. Jadi tak balik raya esok ni? Abang minta maaf. Saya tahu ni tak dapat nak balik. Saya okey. Minta maaf, tak maaf. Nak buat ni. Jadi nak janji tak? Kak? Ika pernah tunggu. Kak? Macam tak ada ni. Kak sayang. Dengar dulu diri Kak. Dengar dulu. Selalu macam ni. Ika. Nampaknya bukan saya je yang beraya tanpa keluarga tahun ni. Mr. Badrul pun sama. Mesti Mr. Badrul sedih. Waktu raya tak dapat bersama keluarga tercinta. Sebab kena jaga kami, saya kena buat sesuatu. Walau apa jadi sekalipun, raya mesti jadi. Bos, selamat hari raya, bos. Raya. Bos, Dr. Gan mau jumpa, bos. Dr. Gan. Ya, aku dengar. Dr. Gan. Badrul, sudah lama gua tunggu sama lu untuk mengucapkan Selamat Hari Raya. You happy, okay? Bila dia Aeon Big, Saya suka. raya mesti jadi. Saya suka. Inilah, bos. Saya tengok dalam kepala.
Inilah apa yang you fikir dalam kepala otak you, Masterpiece. Bos. Jemput makan, Pak. Ni rendang. Bos punya favourite. Korang buat semua ni untuk saya ke? Bisa, Pak. Ini semua idea Hassan. San. Bos jaga kita. Kita pun mau jaga bos lah. Terima kasih, Hasan. Kau ni pelik lah, Hasan. Duit raya, bos. Duit raya. Duit raya tu, kita tak boleh minta. Kita kena ikhlas. Duit raya, bos. Duit raya. Walau di mana kita berada, dengan siapa kita bersama dan apa pun yang kita hadapi, kita tetap duit raya. Raya mesti jadi.